Adik, mak tak pernah anggap adik macam tu pun. Tapi mak tak pernah faham langsung perasaan adik ni tau. Mak tak pernah langsung bahagikan kasih sayang mak kat adik. Dah. Mak boleh faham. Min, bangun Min. Kan pakcik dah cakap, jangan tidur lepas sahur. Bangun. Kata nak pergi kolej. Pukul berapa dah ni? Okay. Siap. Siap dah. Siap dah. Uish, awal. Awal tak dulu. Jom. Balik Kena caw ni. bukan baru tulis tajuk ke? Kenapa benda tajuk? Tak ada. Aku tengok balik tengok. Tak, ni mak aku bising. Ni mak aku bising ni. Jom. Ya, kau tanya lagi ke? Tajuk. Ha? Kau buat ke? Dah siap dah. Jom lah balik. Anak balik ke? Dah ayam boleh buat tu. Ya, memang lah. Tapi tu ni hari mana? Rumah pakcik aku. Kan tak payah yang mak ah. Tahu tu. Dah Ada lah. Aku. Tengoklah. Boleh, jom lah. Balik dah. Balik dah. Balik dah lah. Dulu. Cipalat mati. Aish. Telur lah. Macam ni ya. Satu hal tak mangkat tu ni. Hello, Assalamualaikum. Salam. Aku ingat nak ajak jumpa malam ni lepas isyak je tu. Boleh? Boleh confirm free. Confirm. Tuan Hang semua boleh. Cantik. Jumpa kat ni jumpa kat taman. Boleh? Boleh? Okay, cantik. Jom. Okay. Ciao. Lambat. Dia ni orang duk jigai akhirat, dia boleh orang nak ajak aku. Bat. Ajak jumpa Tak ada, aku ajak ni sebab ingat tu ni raya nak pergi raya rumah Amin lah. Lagipun dia raya dengan Pok Nakan dia. Oh, awak dengan Pak Menakan lah. Ni aku nak cerita kat hang ni, yang tak tahu. Cerita. Oh, macam tu punya. Tu macam mana dengan kawan-kawan kita yang lain? Yang tu aku boleh settle. Wah, kalau macam tu aku okey lah. Aku okey lah. Confirm.
Tadi yang kata nak pergi terus? Wih, Wih, aku nak kena gerak. Jom. 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 Kakak, abang, tolonglah berbalik adik tu. Kita ni nak raya dah ni. Tak apalah mak, kami try lah macam mana pun panggil dia balik noh. Ya, insyaAllah mak, kami dua cuba panggil adik balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, balik dah ni adik. Buat apa lagi aku balik rumah tu? Balik adik dah ni. Dah nak raya adik. Dah kalau nak raya pun dah. Kenapa? Aku pun boleh raya seorang lah. Mak dah masak untuk hang adik. Apa makan lah. Aku dah tak lalu lah makanan dia. Balik sekarang adik. Aku tak mau, faham tak? Sampai bila adik nak macam ni? Tak kesian ke dekat mak? Sampai mampus pun aku takkan balik lah rumah tu. Dah lah, apa balik lah dah buat semak rumah aku. Please lah. Tantak hang adik. Tapi hang kena ingat. Hilang doa mak. Hilanglah tujuan dalam hidup hang. Weh, kalau you apa tutup lah pintu. Hang kena ingat. Hilang doa mak. Hilanglah tujuan dalam hidup hang. Itu adik dapat ni tak tahu daripada mana. Washington University, tapi Kau tengok macam mana ada. tapi ya mak, kalau adik accept, raya ni macam mana? Weh! Ya Allah, selamat hari raya. Weh, nak raya weh. Rindu hang tu. Weh! Umur lempuk. Weh! Aduh, apa main banyak ni je ke? Banyak ni lah. Aku ajak orang main. Yang ni je lah beli main. Oh, tak apa pergi duduk tu. Deh. Banyak sirap tak? Baby, selamat raya. Rehan memang tak mau tengok mak langsung lah. Sumpah, tapi tengok mak hang raya kot lah ni. Itulah, kami bukan nak paksa tapi kesan dekat mak hang. Dia jaga hang daripada kecil. Lepas tu bila hang besar, hang buat dia macam ni. Tuan lebih hang balik sekarang dulu. Takut nanti kalau umur hang tak ada nanti hang besar Itulah. Tadi pun aku memang ingat macam nak balik. Satgi lah aku dah nak dekat petang tu aku balik tengok dia. Tak apa. Tak apa, apa pergi duduk lah. Ya. Weh, hampa tak sambung belajar dah ni? Sambung lah, gila tak sambung. Aku sambung dekat ni je. Apa? UiTM Tempoh. Oh, sempat. Kan ni? Aku di sini je. Oh, dekat Sini 2 ni lah. Dekat. Oh. Nampak? Hakim kau macam mana lah? Aku sekarang bukan macam dulu. Hantar jauh. Macam mana? Anda. Yo! Pasal dulu lagi lah bengok lah. Oh, memang tak ada sempat tanya aku lah. Apa? Sama dah. Oh, aku malas nak kata. Aku ni lagi tinggi berapa lah. Uish. Bukan lagu. Mengganggu ada rumah je. Okey. Let's try. Amin. Ada mana ni? Kat meja ni. Oh, lo rumah aku belakang ni kan? Dah hilang. Apa nak apa? Dekat tu ni. Nak apa? Sirap 5. Oh, lo mau minta macam-macam. Konflik ya? Konflik. Okay. Aku tengok apa ada. Tak apalah. Ayat kuih mah. Nek, kuih 3. Nak apa dia ni? Adik, mak tak pernah anggap adik macam tu pun. Adik Dah. Mak boleh pergi mampus lah nak. Hang kena ingat. Hilang doa mak. Hilanglah tujuan dalam hidup hang. Dia kesan dekat mak hang. Dia jaga hang daripada kecil. Lepas tu bila hang besar, hang buat dia macam ni. Tuan lebih hang balik sekarang dulu. Takut nanti kalau umur hang tak ada nanti
tinggi besar Itulah. Kalau